seorang mati meninggal anaknya dan cucunya. Cucu tak boleh makan, dia anak ada tu pun kena tengok anak pula, kena tafsir pula. Kalau anak lelaki ada, cucu pakai kerak tak ada langsung di dinding. Bila seorang mati meninggal cucunya, berartinya anak si mati sudah tidak ada, mati dulu dah. Masa Khalid ni mati ni anak dia tak ada dulu, dah mati dulu. Lepas dia seorang mati meninggal cucunya, cukup. Lepas nak tanyanya, cucu boleh ke tak saka? Kena tengok pula cucu tu. Cucu je dua, tali mai ke mana? Mai ke tali ke mai anak lelaki ke mai tali ke anak puan. Katakanlah si Khalid saat ni tu. Si Khalid tu punya dua orang anak. Kita nak kira belum ke mati dia, kita belum mati orang salah. Si Khalid tu punya dua orang anak. Seorang lelaki nama Zaid, seorang lagi nama Zainab. Anak Khalid belakang dah tu. Kemudian Khalid apa nama anak si Khalid? Zaid bini, boleh beberapa orang anak. Si Zainab anak Khalid tu pun bersuami, boleh beberapa orang anak. Jadi bila nak tanya, anak-anak Zainab dengan Khalid dia panggil apa? Cucu lan. Cucu si Khalid. Sekiranya kalau Khalid mati tu kau tu, Zaid masih ada, Zainab masih ada, kahwin anak-anak Zaid kan tak boleh hakal saka. Kerana anak dah. Ni dah katakanlah Zaid yang mati dulu pada Khalid, Zainab pun mati, maka sekarang Khalid dengan kahwin cucu lah. Mana kahwin anak tak ada, dah anak mati dulu. Anak mbak dua orang je, Zaid seorang, Zainab seorang, mati kedua dah. Lepas tu duduk dengan kahwin cucu ni. Tu. Sudah tu masa Khalid tu matilah, seorang mati meninggal beberapa cucunya. Tu rupanya tak ada wayak pak mati dah, pak mana pula. Kan senang tahu cara-cara. Seorang mati meninggal beberapa cucunya. Mana? Anak Zaid tu cucu Khalid, anak Zainab pun cucu Khalid. Lepas tu nak tanya kata cucu boleh terima ke tak? Kena tafsir. Cucu hak bertali kok Zainab tak boleh makan pesaka. Dia panggil apa? Ngaji Faraid lawil arham. Sebab kalau anak Zainab nak berkahwin, si Khalid boleh jadi wali tak? Tak boleh. Tak itu kan? Sebab cucu tali ke anak tina dia, wali nak ikut menatu je konong nah. Apa? Kalau bak wali menikah, si Khalid tak boleh jadi wali nikah cucu hak tali ke Zainab tu. Dia tak boleh jadi wali. Bila bab pesaka, tak boleh hakam pesaka. Ada pun anak si Zaid, cucu juga hak ni boleh hakam pesaka. Sebab dia tali ke atas, tali ke Zaid. Nampak? Kalau anak Zaid tu nak berkahwin puan, wali duduk di Khalid tu lah, neneknya wali tu.